dalam keadaan kita cuaca yang panas. Kalau tengok di sini 36 darjah Celsius. Yang menariknya, kita tak dahaga. Yang menariknya, kita tak dahaga. Walaupun tawaf dalam cuaca yang panas, saya sempat juga buat umrah dalam keadaan yang panas. Saya zuhur di Mataf ini, solat zuhur di Mataf ini dalam keadaan panas, suasana panas. Lepas tu teruskan untuk sa'i dan sebagainya. Tapi sebelum tu kita tawaf umrah dulu dalam keadaan panas sebelum zuhur. Ataupun saya ingat masa tu saya dah selesai 7 pusingan. Sedang elok selesai tu orang azan, kemudian kita tunggu sekejap solat sunat dan sebagainya, kemudian terus solat zuhur di Mataf ni lah. Yang istimewanya memang kita tak terasa panas, walaupun panas sebenarnya. Dan kita teruskan dengan rukun yang ketiga, iaitu kita sa'i. Cuma sa'i ni dalam keadaan yang tak panas lah, di dalam bangunan, ada aircon dan sebagainya. Tapi perjalanan je 3 lebih kilometer. Seperti mana saya kata tadi lah, yang menariknya kita tak rasa haus, kita tak dahaga. Dan tenaga kita pun sentiasa ada, mungkin disebabkan oleh kita sentiasa berdoa supaya dipermudahkan urusan umrah kita. Dan biasalah selepas kita solat sunat tawaf tu, kalau bukan bulan puasa, kita akan minum air zam-zam. Tapi bulan puasa kita tak minum lah. Tapi kita dapat tenaga. Allah bagi tenaga kepada jemaah. Dan seperti mana yang saya selalu cakapkan di dalam siri-siri umrah saya kan, walaupun kita nampak padat, anda boleh tengok di belakang saya ni memang padat lah, padat. Kita nampak padat, tetapi bila kita turun daripada, sekarang pintu King Abdul Aziz pun dah buka, so kita boleh turun daripada situ untuk menunaikan umrah. Dan bila kita turun tu, kita turun eskalator dan kita masuk ke kawasan Kaabah ni, kita merasakan ada je tempat kita. Walaupun sebelum kita turun tu, kita tengok TV. Di dalam hotel kita pun kita tengok TV. Ramainya orang tawaf dekat Mataf. Tapi sebenarnya, bila kita turun, kita akan dapat berjalan, bertawaf dengan elok sekali. Dan ada tempat kita. Elok-elok je ada tempat kita. So jangan takut lah. Jangan takut kalau kita kata kita nak pergi pada musim padat ni. So musim padat dan sebagainya. So bagi saya, kalau Tuhan dah jemput kita, maksudnya adalah tempat untuk kita. Kita berjalan ni ada ni. Mungkin di sini mungkin kita berada di sini dan ada ruang-ruang yang akan diisi oleh kita. Tuhan dah atur cantik untuk kita pergi membuat ibadah di sana. InsyaAllah. Tinggal lagi kita berdoa dan sentiasa memperbanyakkan doa-doa supaya segala apa amalan kebajikan kita di sana, tak kira lah sama ada kita buat umrah ataupun kita solat ataupun kita bersedekah ataupun apa saja amalan yang membawa kepada pahala kebajikan, supaya kita diterima pahala kita itu. Nah, ini jarang orang beri penekanan terhadap selepas kita melakukan apa jua amalan. Selepas kita melakukan amalan, contohnya bila kita dah bertahlul, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah ibadah umrahku ini. Terimalah seadanya seperti mana telah aku lakukan mengikut kemampuan. Semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Terimalah amalan ini. So kadang-kadang kita lepas pada kita buat umrah tu, kita pun terus alhamdulillah umrah kita dah selesai. Nak balik hotel, nak pergi ke mana dah, nak balik rehat dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk berdoa satu lagi, iaitu ya Allah, ya Tuhanku, terimalah ibadat aku. Itu juga dengan ibadah-ibadah lain. Selepas kita solat, contohnya, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah ibadat solat ini. Selepas sedekah, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah ibadah sedekahku ini. Itulah antara serba sedikit yang boleh kita kongsikan di waktu petang ini. Terima kasih. Selamat berpuasa semua kepada yang sedang menonton. Dan insyaAllah kalau ada masa saya akan live lagi untuk cerita tentang apa yang berlaku di haraman. Contohnya bagaimana kita nak tawaf ataupun sa'i menggunakan bagi. Kereta bagi tu yang naik muatnya 10 orang. 10 orang. Okey.
InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa insyaAllah.